Cekcok. Assalamualaikum, hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik sahaja. Dalam video kali ini kita nak kongsi sikit pasal kipas radiator proton wajar MMC ni. Dulu kita pernah buat video pasal repair motor kipas ni. Tapi baru-baru ni kipas dah mula nak bermasalah. Dia pusing tak laju seperti biasa. Mungkin dalam video ni tak berapa nampak sangat yang kipas ni dah tak laju. Jadi, kita ingat nak tukar je lah motor kipas ni. Jom layan video ni sampai habis. Subscribe, jangan lupa like dan share, jangan lari. Okey, jom. Alright kawan, kita dah bawa keluar kipas radiator ni. Ikutkan bilah kipas ni baru juga tukar, sebab bilah yang asal dah cair. Mungkin sebab motor dah terlalu panas sampai cair jadinya. Kat sini kita boleh lihat, ada anak panah menunjukkan arah putaran dia. Tapi sebenarnya dia terbalik. Angin tiup ke bahagian enjin. Kalau dia berpusing arah berlawanan macam ni baru betul dia tiup ke radiator. Kawan-kawan boleh uji sendiri. Yang conting-conting tu abaikan ya. Saja je tu. Cantik, kan? Okey, yang ni motor kipas yang baru beli. Kita beli yang terpakai je. Nak beli motor je. Tapi dapat satu set macam ni terus. Okey juga kan? Bilah kipas asal wajar memang 5 bilah macam ni. Yang ni pun asalnya dia pusing arah jam. Tapi kita dah terbalikkan wire dia, supaya angin dia nanti tiup ke radiator. Okeylah kawan. Tanpa membuang masa lagi, jomlah kita pasang balik kat kereta. Baik, dah siap pasang semua, kita hidupkan enjin dan tunggu kipas ni berpusing. Itu dia. Laju sekali dia berpusing. Yang ni kalau kita pegang bahagian belakang, dia taklah berapa panas. Kalau motor yang lama tu baru berpusing, sekejap je dah panas. Tak pastilah dalam video ni nampak laju ke tak kipas ni. Yang pasti memang ketaralah laju dia, berbanding yang sebelum ni. Sekarang jom kita cuba bedah siasat motor kipas yang lama ni. Ada 4 klip dia. Ni satu. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. Ni klip yang keempat. Kita cungkil je klip dia ni.
Nampak? Dia dah terbuka sikit. Payah nak pula hai. Cabut je lah soket dia ni. Tu dia. Dah hitam dalam dia. Bau hangit masih kuat lagi kawan. Inilah bahagian tempat carbon brush. Dah pendek carbon brush dia. Spring dia pun dah tak main. Kita letak balik magnet dia kat tapak carbon brush ni, bagi kawan-kawan nampak macam mana kedudukan dia. Okeylah, sampai sini dulu perkongsian kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum. Bye-bye.